macam mana wuduk kita jika tangki air rumah dan masjid tercemar? Saya sokong, betul apa yang Pakcik cuba sampaikan tu, sebab setiap kali kami periksa tangki air rumah ataupun tangki air industri yang besar tu, dekat dalam dia pasti akan ada serangga, haiwan perosak, karat, lendir-lendir dan juga lumut. Dan paling menyedihkan apabila kita temui bangkai haiwan dan juga serangga tersebut. Sebab kita orang Islam, sumber air yang bersih sangat penting untuk kita menyucikan diri, berwuduk dan juga beribadah. So bayangkan, sumber air daripada tangki air yang kita tak pernah servis, tak pernah selenggara, yang ada macam-macam dekat dalam dia tu, mengalir ke dalam kolam-kolam masjid ataupun mengalir ke dalam bilik air kita untuk kita berwuduk ataupun menyucikan diri. So bayangkan, adakah ibadah kita itu sah? Dan paling sedih apabila air tu boleh membahayakan keluarga kita, lagi-lagi untuk kanak-kanak, ibu mengandung dan juga warga emas. Susah bimbang, Daito Auto Tank Cleaner kan ada, ianya merawat, membunuh kuman dan mencuci tangki air secara automatik. Dan paling best, ianya boleh dipantau dengan hanya menggunakan smartphone saja. Untuk tahu lebih lanjut bagaimana Daito bekerja, hubungi kami ataupun nantikan konten kami yang seterusnya. Auto Tank Cleaner, bila-bila masa boleh.